dan selamat pagi. Nama saya Nur Nazratun Najwa binti Muhammad Afendi. Nombor matrik saya AS2405284005, di mana peranan saya nak membentangkanlah tentang peranan kemahiran mengarang dalam membina nilai kemanusiaan dalam kalangan murid. Okey, tajuk yang diberi ini menekankan pengenalan tentang komponen merupakan apa? Kemahiran mengarang ini merupakan komponen utama dalam penguasaan bahasa Melayu. Kenapa komponen utama? Kenapa saya tekankan kat sini komponen utama? Di mana pelajar SPM nak dapatkan CJ SPM, dia kena buat apa? Wajib lulus bahasa Melayu. Kiranya ni adalah merupakan komponen utama. Kiranya subjek mengarang ni penting untuk anak-anak murid kita yang akan datang. Kemudian poin saya yang kedua untuk pengenalan adalah bukan sahaja daripada aspek tata bahasa, tetapi membentuk sasiah. Membentuk sasiah tu adalah, orang kata apa? Perilaku, kelakuan murid-murid itu sendiri. Kita nak bentuk dia daripada segi karangan ni lah. Apa yang kita nak sampaikan, apa yang kita nak bina untuk anak murid kita lah nanti. Okey, kemudian karangan ni juga membantu dalam menyokong pembelajaran holistik murid. Holistik itu adalah pembelajaran yang berkesan. Okey, seterusnya kepentingan kemahiran mengarang. Apakah kepentingan dia? Yang pertama, dapat membantu murid berfikir secara kritis dan kreatif. Bagaimana? Contohnya, saya tutup sekejap slide. Saya bagi tajuk kat kamu. Contohnya kamu ni adalah anak murid saya yang akan datang. Saya bagi tajuk kat sini. Kebaikan amalan menabur. Okey, anak murid. Kebaikan amalan menabur. Apa yang awak boleh fikirkan kat sini? Apakah kebaikannya? Yang pertama, siapa boleh bagi tahu kat saya? Kebaikan amalan menabur. Najrina, Syazah, Hati. Yang pertama, dapat menjimatkan wang. Betul lah, bila kita menabur ni, apa kita buat? Menjimatkan wang. Lagi apa lagi? Menjimatkan wang. Lagi? Apa kebaikan yang kita dapat? Yang kedua, kegunaan masa depan. Kenapa Syazah cakap macam tu? Sebab apa? Daripada menabung ni lah, nanti duit tu kita boleh guna. Contohnya, ada apa? Pergi umrah, nak guna untuk pendidikan. Okey, ni adalah kebaikan-kebaikan dia. Kiranya kat sini, murid, kiranya membantu murid tu berfikir secara apa? Kreatif dan kreatif. Dia dapat tahu, dia bagi tahu balik jawapan tu dekat cikgu dia. Dia berfikir, membantu murid tu berfikirlah secara kreatif. Kemudian dia meluahkan idea dan emosi. Bila dia bagi tahu kat saya tadi, dapat menjimatkan wang, dapat apa lagi? Kegunaan masa depan. Dia melahirkan pandangan dia. Kemudian yang ketiga adalah membina nilai seperti empati dan tanggungjawab dan kasih sayang dia. Dia menzahirkan kata-kata bila dia mengarang satu benda tu. Dia menzahirkan tanggungjawab dia, kasih sayang dia. Okey, seterusnya itu adalah kepentingan mengarang untuk tajuk kita ni lah. Seterusnya, hubungan penulisan dengan nilai kemanusiaan. Apakah hubungan penulisan ni dengan kemanusiaan kita ni? Yang pertama, penulisan membantu murid memahami pengalaman manusia. Macam mana? Contohnya, saya bagi kamu teks berkenaan dengan apa? Petikkan pengalaman tentang saya pergi bercuti bersama keluarga. Kamu dapatlah memahami apa itu pengalaman ataupun berkongsi cerita. Betul tak? Contohnya Kati, apakah pengalaman kamu ketika cuti SEM hari itu? Pergi? Melawat tempat. Oh, pergi melawat tempat. Tengok, Kati dia bercerita pengalaman dia pergi melawat tempat. Mana? Hanyai. Hanyai. Macam Fajrina pergi ke mana? Apa aktiviti Fajrina? Syazah ke?
Okey, kiranya hubungan penulisan ni dia dapat membantu murid memahami pengalaman manusia. Seterusnya lagi menyemai kesedaran sosial melalui pelbagai jenis karangan. Kita ada karangan jenis karangan terbuka. Contohnya karangan terbuka tu macam mana? Apakah karangan terbuka? Isu-isu global lah, isu-isu semasa. Contohnya kes apa yang paling terbaru terkini? Ya, Cakna. Mana kata Syazah Cakna tentang isu buli, iaitu siapa? Zara, adik Zara Khairina kita. Di mana apa yang terjadi dekat dia? Dia meninggal disebabkan buli. Kita kena cakna lah tentang isu-isu semasa. Kemudian melatih murid juga menilai isu-isu kehidupan. Contohnya buli tadilah. Kita nak melatih murid-murid kita ni supaya apa? Jangan terjebak dengan buli. Itulah nilai-nilai yang kita nak terapkan hubungan penulisan ni kepada anak-anak murid kita nanti. Okey, seterusnya. Penulisan sebagai medium luahan dan jati diri. Betul ke tak betul? Setuju ke tak setuju? Betul? Okey, kira kita katakan penulisan ni mengarang ni memberi impak kepada diri kita, diri murid-murid itu sendiri untuk apa? Meluahkan perasaan secara jujur. Bila dia buat karangan tu, dia jujurlah. Contohnya macam pengalaman pergi bercuti ke, dia menzahirkan kat situ. Pada cuti sekolah yang lalu, saya telah saya telah berkunjung ke satu tempat bersama keluarga. Dia nak menceritakan balik. Okey, kemudian dia apa lagi menyuarakan pandangan tentang isu semasa. Contohnya karangan tu topik isu semasa lah. Dia boleh memberi pandangan dia sendiri. Contohnya pasal tajuk buli tu. Mungkin dia cakap mungkin kalau terjadi dekat dia akan jadi trauma. Okey. Kemudian membantu pembentukan jati diri dan kesejahteraan emosi murid. Kiranya daripada segi penulisan itulah dia boleh kawal emosi dia. Sebab itulah kita zaman sekolah dulu kita ada buat apa? Diary. Ingat tak kecil-kecil dulu? Kita selalu ada buku diary kadang-kadang tu. Okey, seterusnya aktiviti PDP yang saya boleh cadangkanlah kalau sekiranya saya jadi seorang guru nanti. Aktiviti yang saya akan buat adalah penulisan jurnal reflektif, di mana reflektif ni dia menceritakan tentang diri dia, pengalaman dia. Reflect baliklah apa pengalaman hidup dia, apa nilai yang dia pelajari. Contohnya karangan-karangan tentang pengalaman lah. Kemudian membantu kesedaran kendiri dan kawalan emosi. Guru membimbing dengan soalan reflektif seperti apa nilai yang anda pelajari. Contohnya cikgu akan tanya balik, daripada karangan yang kamu buat, apa yang kamu dapat? Okey, contohnya dia pergi bercuti, dia dapat apa? Daripada karangan tu, saya dapat meluangkan masa saya bersama keluarga saya. Itulah orang kata apa? Reflektif. Cikgu tu bagi dekat dia. Dia dapat apa? Memberi karangan tentang diri dia. Okey, seterusnya aktiviti PDP yang kedua, karangan bertemakan isu sosial. Di mana isu sosial kita ni isu-isu semasa lah. Contohnya tajuk yang ni saya bagi contoh lah, peranan kita dengan membantu golongan kurang bernasib baik. Bila kita nampak orang yang kurang bernasib baik tu, apa yang kita akan buat? Macam isu buli, kita bagi karangan tu tajuk buli. Apa yang dia dapat fikir dalam kepala dia. Okey, seterusnya aktiviti yang kita boleh buat adalah surat terbuka ataupun puisi kemanusiaan. Okey, sebagai seorang guru juga, macam mana kita nak anak murid kita ni bergiat aktif dalam penulisan? Kita adakanlah pertandingan. Sebagai seorang guru kita kena kreatif, dan di dalam kelas ke dekat luar PDP ke kita buat pertandingan. Contohnya puisi kemanusiaan. Contoh apa yang boleh dia buat? Puisi tentang tokoh-tokoh. Betul tak? Selalunya kita buat time mana? Kita akan dengar puisi-puisi ni dibentangkan kat dalam perhimpunan waktu bila? Waktu bulan Ogos. Betul tak? Puisi luahan tentang apa? Kita menghargai jasa-jasa tokoh-tokoh kita yang terdahulu. Okey, seterusnya aktiviti yang kita dapat buat adalah debat ataupun forum bertulis. Di mana bila kita berdebat ni, kita akan dapat orang kata apa? Membentang, dan kita akan dapat orang kata apa? Apa nama? Reflect baliklah. Dia kalau debat ni
dia bagi kawan ni bagi, lepas tu kawan tu huraikan balik. Dia menentang lah, kadang-kadang tu dia ada berbagai jenis hujah. Fakta, logik dan beretika. Dia hujah lah. Hujah yang disampaikan kumpulan A cakap macam tu, kumpulan B cakap macam tu, dia berlawan. Okey. Kemudian cabaran mengajar penulisan nilai kemanusiaan. Contohnya isu-isu sensitif dan trauma emosi. Yang ni adalah cabaran kita sebagai seorang guru. Kita kena kawal diri. Walaupun kita tahu contohnya nak buat isu-isu seperti trauma ke apa ke, kita kena fahamlah kadang-kadang budak tu dia pernah kena bully, tapi dia tak bercerita kan. So isu-isu sensitif ni kita kena bendung lah. Contohnya bila kita bagi dia karangan, kita semak dulu karangan dia tu sebelum dia bentangkan. Janganlah pula kamu dah siap, kamu bentang. Nanti dia meluahkan apa yang dia bagi tahu tu kan. Lepas tu kita tahu yang dia tu contohnya konflik rumah tangga, isu bercerai ke kan. Kita kena jaga. Okey. Seterusnya ketakutan dinilai atau dihakimi. Contohnya murid tu, cabaran seorang guru tu dia nak bimbing seorang murid ni nak buat karangan, mesti murid tu kadang-kadang kalau isu-isu sensitif ni dia akan takut. Nanti aku buat benda ni tak betul. Betul tak? Dia rasa macam betul ke aku buat ni? Dia takut dihakimi. Okey, tapi kita kena sentiasa beri penekanan dekat dia. Kamu cuba dulu jawab, kamu buat dulu. Nanti saya boleh tolong kamu semak ke apa ke. Okey, kemudian pengaruh media sosial dan maklumat tidak sahih. Ini adalah cabaran. Cabaran dia kadang-kadang murid-murid ni mudah terjebak dengan media sosial lah. Contohnya dia tengok kat TikTok macam tu pula. Dia cikgu bagi penerangan macam lain pula. So dia ada silih pendapat kat situ. Itulah cabaran mengajar penulisan nilai kemanusiaan ni lah. Kemudian pendekatan guru yang disarankan, kiranya integriti nilai dalam silibus. Kiranya walaupun contohnya kita sebagai seorang guru, kita mengajar pula kelas A budak pandai, kelas B budak yang orang kata lemah sikit lah. Tapi kita jangan silibus tu kita macam kita masuk dalam budak pandai, kita tahu dia orang dah mahir berfikir secara kreatif, bagi tajuk kat depan terus boleh jawab, bagi sikit isi terus boleh huraikan. Kita tak boleh, kita kena berpandukan silibus. Kita jangan skip walaupun dia budak pandai sekalipun kelas A tetap kena ikut format dia, bab A, bab B, bab 1, bab 2, bab 3 macam tu. Kemudian kita sebagai guru ni jugalah kena tunjukkan suasana kelas yang selamat dan menyokong. Kiranya kena bagi tarikanlah kepada murid-murid. Kemudian penilaian sokongan kepada guru. Contohnya guru nak menilai emosi dalam karangan. Kiranya dia cikgu tu tengah buat tak elok, tiba-tiba baca dia dalam keadaan yang marah, boleh ke tak boleh? Tak boleh. So guru kena menilai emosi guru tersebut. Ataupun kita menggunakan portfolio ataupun rubrik. Yang ni lah kita tekankan. Dia dah ada dah dekat situ. Kalau kita mahir, kita dapat markah 1 ke, band 1 ke, band 2 ke. Tambah sekarang di dekat sekolah menengah ataupun sekolah menengah lah, kita gunakan band tahap 1 sampai tahap 6. Okey. Kemudian kesimpulan dia adalah kemahiran mengarah, membina insan berilmu dan berperi kemanusiaan, menggalakkan murid berfikir dengan empati dan tanggungjawab sosial. Guru memainkan peranan penting dalam membimbing penulisan bersasiah. Kiranya kita sebagai guru, kita bertanggungjawab dalam melahirkan generasi yang baiklah, budi pekerti dia bukan sekadar untuk mengarang tetapi berdisiplin. Okey, penutup daripada saya adalah murid yang menulis dengan jiwa adalah murid yang hatinya tulus. Kemudian menulis ialah alat membina dunia dengan kata-kata yang penuh nilai dan hikmah. Apabila kita menulis itulah kita dapat menzahirkan kata-kata. Okey, sekian daripada saya.